Halo bos, selamat petang saya Awang Pang. Hari ini kita company pun ada dapat yang kereta ni. Okey, tahun 2023, tahun 2023 Honda HR-V 1.5 auto lah. Lepas tu ini V-Spec lah. V-Spec turbo, kereta turbo. Okey, harga jual 99,800. Kalau loan lah, loan bank lah, loan bank 9 tahun, bulanan 12 atau 13. Boleh dapat yang kereta ni. Zero deposit lah, zero deposit. V-Spec. Boleh nampak dia punya lampu layan ada taillight, lepas tu LED. Okey, lepas tu dia punya body kit. Dia punya body kit memang banyak cantik. Tepi sebelah sana. Okey, kereta ni macam SUV lah, tapi yang saya tahu ini punya pattern lah macam crossover ah. Okey. Lepas tu engine dalam turbo lah, 1.5 TVT gearbox ah, TVT gearbox turbo. Dia ada berapa spek lah. Okey, kalau S punya tak ada turbo. Kalau E dengan V ada turbo. Lagi satu ada satu current punya. Okey, dalam macam ni, semua original lagi lah. Owner ini tukar kereta baru kereta baru. Okey, lepas tu boleh nampak turbo kat sini, dia menjawab kat sini. Intercooler kat dalam. Okey, masuk angin. Lepas tu intercooler. Saya rasa masuk turbo, lepas tu intercooler baru masuk manifold. Okey. Cat memang ori lah. Cat memang ori sebab ini kereta masih baru masih baru. Lepas tu dalam macam ni. Servis pada Honda, servis pada Honda. Fully leather. Fully leather, pedal seat ada lah. Pedal seat ada. Mileage 59,000 59,000 Honda servis ini. Servis pun ada. VTEC turbo. Okey. Kat sini. Semua ada servis semua ada. Okey, lepas tu dia ada eco mode, power mode lah. Kat sini ini turun bukit. Sebab dia CVT gearbox dia CVT gearbox, dia ada ni function jaga dia punya gearbox lah. Okey, belakang macam ni. Pun luas jugalah. Banyak tempat, banyak besar. Okey, lepas tu dia function kat sini lah semua. Okey. Ini pun ada. Sebab nama dia saya tak tahu lah. Okey, belakang macam ni. Sebab ini baru punya teknologi. Dia punya side skirt macam ni. Belakang tengok macam Harrier. Dia spoiler kat sini. Okey, belakang macam ni. Tahun 2023 tahun 2023 Honda HR-V 1.5 turbo CVT gearbox. Okey, 1.5 turbo. Harga jual 99,800. Boleh nampak banyak sporty. Lepas tu dia punya pattern macam suka SUV lah, dia belakang besar sikit, tinggi sikit. Ini crossover. Ini crossover. Kalau bos-bos